Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni vlog kita biasa-biasa je. Hari ni aku nak bersih laman rumah, tapi dengan satu benda yang baru, iaitu ini dia, blower. Apa ni orang panggil blower. Kalau kata nak apa, tembak rumput, orang pernah nampak kan orang tembak-tembak rumput apa, daun dekat tepi jalan, dekat taman dia orang pakai ni. So aku beli benda ni untuk aku memudahkan lepas ni untuk aku. So cara dia yang ni, dia ada banyak pattern. Yang ni aku beli yang apa nama, aku beli yang engine punya. So dia pakai minyak dia 2 stroke, kena pakai minyak tuti sekali. So dalam ni aku dah siap bancuh minyak dengan tuti dia. Dia ada yang jual bateri pun ada, yang bateri punya pun ada. Tapi aku tak nak beli sebab ialah bateri kan cepat habis. So nanti burukan bateri ni pula, bateri dia sampai masa kau kena tukar juga, kena beli baru juga. Macam motor ni, engkau maintainkan minyak dia, tuti dia dengan kotak angin dia je. So benda ni orang kata kalau kau pandai jaga, kau boleh guna sampai 10 tahun. Macam mesin rumput aku pakai dah 30 tahun lebih lah. Aku akan ajar cara dia nak pakai macam mana. So ni dia punya plug. Kalau kau beli dia memang ada bagi dah. So pasang dulu plug dia untuk memudahkan dia. Macam ni dia ada bagi sekali spana ni. Kau ketatkan, jangan ketat sangat, ketat sikit je. Okey. Lepas tu ni wajib pasang tak pasang tak hidup. Okey, kau masukkan, tekan slow. Okey. Ini minyak dia, tempat masuk minyak. So aku dah campur minyak tadi, just aku tinggal tuang je lah. Dia tuang slow. Tungging sikit. Alright. Macam yang aku beli tong ni kan, dia dah ada siap tulis dah tu kat sini. Tak tahu kalau kau nampak ke, dia dah tulis dah. So kau ikutkan yang ni, tangki minyak. Kalau isi sampai 500 ml, sini ada minyak tuti dia. Senang, bekas yang ni senang. Dia tak perlu macam bekas yang adik satu susah, jadi kau tak tahu macam mana. So kau boleh tahu agak-agak minyak hitam, minyak tuti tu nak pakai berapa. Yang ni pakai tuti, dia ada yang pakai 40 punya, yang tak pakai minyak apa, tak pakai minyak tuti. Yang tu mudah sikit. Okay, nak aku ajar cara nak start dia macam mana. Okay, first kat sini dia ada chalk. Tapi macam aku punya ni, dia diagram tau. Diagram ni dekat bawah ni, dia ada satu macam getah. Kau kena tekan, kau pump dulu. Kau pump untuk naikkan minyak dia. Kau pump dalam 5 kali, 4 kali macam itu. Okay, lepas dah pump, rasa macam minyak dah naik. Okay, basic dia ni, kau tarik slow dulu 3 kali. Okay, minyak dia naik. Okay, dah steady. Kau tarik benda ni, chalk ni, ada chalk kat tepi ni. Okay, naikkan sikit. Okay, start je. Okay, turun kembali ke chalk. Ready? Kita berjuang. Tengok angin tu, terbang daun tu. Ni kita jangan tekan minyak dulu, sebab kita nak bagi dia running dulu. Lepas agak dah dalam 30 second ke 15 second ke, biasanya kalau aku ikut dia running. So bila dia dah running, enjin dah sedap, minyak tuti dah naik, boleh kau perah-perah. Dia boleh perah lagi, boleh laju lagi ni, dia boleh kuat lagi. Baru kau tahu masa tu gempak tak gempak.
senang tak senang, tak susah guna benda alah ni. Kau kena pandai menggayakan. Tapi ni bagus. Kau tak payah nak sapu lagi dekat rumah. Cakap kaki lima sini kan. Kau tembak yang ni. Kan mudah tu. Nampak? Mudah nampak? Tembak je. Gerbang. Kebun kan. Kau nyapu kan penat, beli benda ni. Sekarang benda ni dah murah dah. Masa dulu mahal lah. Sekarang sebab dia dah banyak kan. Dia dah banyak. Benda ni dah murah. Macam-macam ada sekarang. Bateri ada, cas ada, kecil, ringan, semua ada. Macam kau tak suka bateri, sebab bateri cepat. Bateri sampai berapa tahun nanti bateri dah lemah. Bila dah lemah, kau kena beli bateri baru. Tapi tak perlu, tak kisah, tak pula. Macam jarang guna, okey. Nampak? boleh katakan benda ni tak mudah, tak senang kau nak pakai. Ni kita cerita pasal orang yang tak ada pengalaman lah, yang tak pernah guna benda ala ni ataupun yang jenis bateri. Kalau bateri sesuai untuk lama-lama rumah, macam tepi-tepi rumah ni kan, memang sesuai. Yang satu dia tak bising sangat sebab dia tak pakai enjin, dia pakai motor yang orang kata jana daripada guna apa bateri lah. So macam aku pakai ni sesuai macam dekat rumah kawasan lapang, rumah kampung, kebun. Yang ni sesuai. So sebab dia pun lagi power, dia ada picu dia, lagi kau tekan lagi dia pergi lagi kuat. So dia ada banyak benda ada ni. Benda ni ada banyak jenis. Bergantung daripada tempat korang nak pakai, kesesuaian korang, macam mana korang suka. Dia ada ringan, ada berat. So kalau kat rumah taman, rumah yang kita orang kata penduduk yang padat, better korang pakai yang bateri lah. Sebab bateri dia ada senyap sikit sebab dia tak pakai enjin. Dia pakai motor dia macam bunyi zengit macam tu. So mudah sangat nampak. Benda pun senang. Just kau tembak, kumpul tempat. Tapi ni kena ada lah. Kita sorong ni memang kena ada. Sebab untuk mudah kau orang kata nak angkat sampah bawa. Tapi kalau kau ada keliling rumah ke, memang ada tempat spesifik, kau tembak je daun ni kat satu tempat, tembak tali kan, settle. So macam aku tempat
buang sampah aku kat belakang. So aku kena kumpulkan, lepas tu aku kena bawa dia tong sampah. So sedikit sebanyak untuk orang yang orang kata penat menyapu tu kan, susah, better kau belilah satu ni. Benda ni pun sekarang dah murah. Yang aku beli ni pun tak sampai 200 harga dia. Tapi dia ada macam-macam ni. Yang bateri pun ada, yang kau nak yang RM30 lebih, RM40 pun ada. Tapi kau faham dia, bila kecil sangat tu murah sikit. Gantung pada kualiti lah. Itulah yang boleh kita katakan. Macam aku lebih suka pakai motor sebab aku dah biasa pakai motor. Jadi dia macam orang kata tahan lama sikit lah. Aku ni jenis suka pakai barang tahan lama. Tu, kalau korang rasa benda ni manfaat, korang belilah. Memudahkan kerja korang lah ya. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat efisien lah ya. Mari kita try. Tegak angin dia kuat tu. Oh, dah tu, asyik tak jatuh.